Assalamualaikum. Saya perlu bantuan daripada kawan-kawan untuk doakan pokok kelapa ni subuh, tumbuh dengan subur. Ini ada sesuatu yang tak kena dengan pokok. Saya punya pokok kelapa ni. Ni ada yang istilah apa benda yang geng-geng pelik-pelik ni dalam online ni, yang kejahatan dia. Pasal kelapa dia berbincangan tu. Nampak sangat dia bodoh. Kenapa dia nak ganggu orang? Kenapa nak buat perangai melampau? Punca benda tu pelik-pelik. Yang orang tua tu lah yang mengganggu rumah tangga tu. Setiap kali kejadian tu. Dia nak mengganggu konon-konon atas dasar ilmuwan apa benda tu, pawang-pawang tu. Pasal kepercayaan korut-morut tu, yang menjatuhkan maruah seorang perempuan dengan seorang lelaki tu. InsyaAllah kita kena kaji balik benda tu.